Nabi SAW apabila sampai ke Madinah, Nabi tidak kempen, wahai orang Madinah, aku tekan memerintah. Aku akan pastikan kamu semua ini menutup aurat. Atau aku pastikan semua kamu ini akan menunaikan solat. Bukan itu saja yang Nabi sebut. Apa Nabi sebut? Ayuhan nas. Ini the first speech yang Nabi bagi apabila sampai ke Madinah. Ayuhan nas. Afshus salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Salam dengan maksud yang kedamaian. Kedamaian untuk negeri. Security. Hari ini kita ada macam-macam security. Food security. That make sure that your people feel secure. Bagi rasa rakyat dalam keadaan sejahtera. Ifshus salam. Bukan salam hanya dalam Assalamualaikum. Tapi salam dalam makna yang lebih luas. Bahawasanya peranan politik yang pertama memastikan wilayah yang diperintah olehnya rakyatnya merasa aman. Aman dari segi kejujuran pemerintahan. Aman dari sudut agamanya. Aman di sudut kesihatannya. Aman di sudut keperluan. Hierarchy needs. Lapisan keperluan yang diperlukan di dalam kehidupan manusia. Lepas tu Nabi SAW afshus salam wa at'imut ta'am, bagi orang makan. Maksudnya make sure that everybody have food. Semua orang ada makan, jangan ada rakyat yang lapar. Maksud kebajikan rakyat. Kebajikan. Minum dan pakai is included, termasuk sekali dalam hal itu. Kemudian Nabi kata, orang kata wasilul arham. Make sure kinship, hubungan antara masyarakat itu, hubungkan arham, yakni rahim, family, kuatkan family. Ini saya nak sebut juga. Pasal apabila timbul isu di dalam sehari dua di Perlis ni tentang sumpah bai'ah yang menceraikan isteri. Sedangkan dalam politik Nabi nak mengukuhkan hubungan kekeluargaan. Kamu berpolitik, kamu mempertaruhkan isteri. Maknanya kalau keluar parti ataupun khianat tu ni tertalak. Tertalak. Walaupun kita dalam fatwa Perlis, kita ada tidak tertalak jika sekiranya dia tidak bermaksud talak. Dia hanya bermaksud menyatakan dia tak akan lakukan hal itu. Seperti mana yang menjadi fatwa sebahagian para ulama, dan boleh baca rujukan fatwa Perlis dalam hal ini. Tapi bagaimana Nabi kata wasilul arham? Ini adalah foundation bagi pembinaan masyarakat. Tiba-tiba kita jadikan, belum lagi nak memerintah, kita pertaruhkan isteri kita. Ini satu yang serius. Saya mohon maaf kepada teman-teman daripada parti tertentu. Tapi ini sesuatu yang tidak wajar, memalukan. Nak menegakkan negara yang so-called yang nak dinamakan Islamik, tiba-tiba meruntuhkan satu unik penting dalam masyarakat. Keluarga tu. Keluarga itu sendiri. Bukan talak satu, talak dua, talak tiga. Walaupun isu talak tiga ni khilaf kalau fuqaha, tapi tak apa. Di atas pandangan majoriti yang memakai talak tiga jatuh tiga. Kalau itu dipakai oleh sebahagian mereka, bagaimana? Patutnya politik bukan Nabi wasilul arham. Menguatkan hubungan kekeluargaan. Kalau tertalak, tidak akan berpecah anak pinak. Runtuh keluarga. Awak nak tegakkan negara Islam yang awak namakan politik Islam. Awak runtuhkan keluarga. Munasabah. Kemudian Nabi kata, wasallu bin laili wa nasun niyam. Salat malam dan ketika orang tidur. Maksudnya spiritual element. Pemimpin, orang-orang, rakyat yang mempunyai hubungan yang sentiasa zikrullah, mengingati Allah, akan menjadikan yang solat, yang ingat Allah. Solat malam menandakan kejujuran. Kalau awak boleh bersendirian dengan Allah pada tengah malam, artinya awak jujur. Mudah-mudahan awak jujur juga dengan urusan yang lain. Kalau itu kata Nabi, tadkhulul jannata bi salam, kamu masuk surga. Itu politik Nabi. Ucapan yang pertama. Berbeza dengan kita yang kadang-kadang namanya politik so-called Islamik. Yang sekarang ni ramai orang pakai baju yang sama. Semua orang kata dia ke arah Islamik.
tapi tidak memenuhi maqasid, tujuan yang nak Akhirnya tak ada beza dengan yang kata sekular dan sebagainya. tidak ada beza. Kadang-kadang yang tak sebut Islam Islam itu, itu, lebih menjaga afsyus salam, keselamatan, security dan kebajikan. Itu lebih diutamakan daripada yang menyebut kadang-kadang tidak menzahirkan kebajikan. Tapi itulah kadang-kadang dia bertanya soalan tu pun mungkin parodi dan mungkin jadi troll lah. Nak Islam ke nak stesen bas? Mungkin lah troll lah sebagainya. Okey Datuk.